Keajaiban biji kopi kecil. Melu tinggal di sebuah ladang hijau yang luas bersama datuknya, Tok Wan. Setiap pagi, udara di situ terasa segar dan berbau seperti tanah yang basah selepas hujan. Wah, tengok ni Tok Wan. Ada mutiara merah pada dahan ini, jerit Melu dengan gembira. Dia ternampak gugusan buah kecil yang berkilat di celah daun. Tok Wan tersenyum sambil memegang dahan itu dengan lembut. Itu bukan mutiara, Melur. Itulah cari kopi yang sudah masak dan sedia untuk dipetik, jelas Tok Wan. Melur ingin tahu bagaimana pokok yang besar itu bermula. Jadi, Tok Wan mengajaknya menanam biji kopi ke dalam pasu kecil yang berisi tanah hitam yang gembur. Setiap pagi sebelum ke sekolah, Melur tidak pernah lupa untuk menyiram pasu kecilnya. Dia bercakap-cakap dengan tanah itu, berharap agar keajaiban akan berlaku tidak lama lagi. Selepas beberapa minggu menunggu, akhirnya sepasang daun hijau kecil mula muncul. Melu dan Tok Wan melonjak kegembiraan melihat tunas itu keluar dari tanah. Masa berlalu dengan pantas. Tok Wan menunjukkan kepada Melu pokok kopi yang sudah besar. Pokok itu kini mempunyai bunga-bunga putih yang sangat harum, seperti bau bunga melur. Apabila bunga-bunga itu gugur, buah hijau mula tumbuh. Melur memerhati setiap hari sehingga buah itu bertukar warna menjadi merah tua, tanda ia sudah manis dan masak. Selepas dipetik, Melur membantu Tok Wan membuang kulit ceri dan menjemur biji kopi di bawah cahaya matahari. Mereka menyusun biji-biji itu dengan rapi di atas talam besar. Kini, Melur sudah tahu rahsia di sebalik minuman kegemaran Tok Wan. Ia bukan sekadar air hitam, tetapi hasil daripada sebiji-biji kecil, kesabaran dan kasih sayang mereka berdua.